Okey, seterusnya, jika di plan A, usahawan akan mendapat bonus tajaan iaitu port pairing, dan secara tidak langsung, usahawan juga layak untuk menerima tawaran hadiah Golden Achievement Reward iaitu GAD bermula daripada G1 sehingga G8 mengikut terma dan syarat. Tawaran hadiah Golden Achievement Reward GAD ini terbuka kepada usahawan Bioris yang berstatus D3.5 dan D4. Syarat untuk mendapatkan poin AP mudah sahaja. Setiap kali berlakunya 5 pot kiri dan 5 pot kanan akan mendapat 1 AP. Seterusnya, syarat yang paling penting untuk redeem hadiah Golden Achievement Reward, para usahawan perlu membuat maintain penuh iaitu RM200 bersamaan dengan 88 poin. Kiraan poin maintain tersebut dikira dari tarikh maintain dilakukan. Lihat simulasi di sebelah kiri berikut adalah simulasi penajaan bulanan bagaimana tuan dan puan layak mendapat 10 AP bersamaan G1. Pada bulan pertama, tuan dan puan buat penajaan 4 orang ahli baru yang berstatus package D4, kiri dan kanan akan terkumpul sebanyak 16 AP. Secara tidak langsung, layak untuk tebus tawaran G1. Baki 6 AP tersebut akan dibawa ke hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Tawaran GAD G1 adalah seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya, di bulan kedua, setiap 4 orang kenalkan 4 orang rakan. Juga package D4 akan terhasilnya 64 AP. Tuan dan puan layak tebus hadiah GAD G2 bersamaan 20 AP. Baki AP tersebut akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Berikut adalah tawaran GAD G2 seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya untuk bulan ketiga, setiap 16 orang kenalkan 4 orang rakan. Juga package D4 akan terhasil sebanyak 256 AP. Di sini, tuan dan puan layak menebus hadiah GAD G3 bersamaan 40 AP. Baki AP tersebut juga akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Berikut adalah tawaran GAD G3 adalah seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Seterusnya, di bulan keempat, setiap 64 orang kenalkan 4 orang rakan. Juga package D4 akan terhasil 1024 AP. Tuan dan puan layak tebus hadiah GAD G4 bersamaan 100 AP. Baki AP tersebut akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Tawaran GAD G4 adalah seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Seterusnya, pada bulan kelima, setiap 256 orang kenalkan 4 orang rakan. Juga package D4 akan terhasil 4,096 AP. Tuan dan puan layak tebus hadiah GAD G5 bersamaan 200 AP. Baki AP tersebut akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran GAD seterusnya. Dan juga seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Untuk makluman tuan dan puan, usahawan yang berstatus package D3 hanya layak sehingga tawaran hadiah GAD G5 sahaja. Seterusnya, di bulan ke-6, setiap 1024 orang kenalkan 4 orang rakan. Juga package D4 akan terhasil sebanyak 16,384 AP. Tuan dan puan layak tebus hadiah GAD G6 bersamaan 400
AP. Baki AP tersebut akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran guide seterusnya, seperti yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya di bulan ke-7, setiap 4,096 orang, kenalkan 4 orang rakan, juga pakej D4 akan terhasil sebanyak 65,536 AP dan tuan dan puan layak untuk tebus hadiah guide G7 bersamaan 800 AP. Baki AP yang seterusnya akan dibawa ke bulan hadapan untuk dikumpul bagi menebus tawaran guide seterusnya. Hadiah seperti gambar yang tertera mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya di bulan yang terakhir iaitu bulan ke-8, setiap 16,384 orang, kenalkan 4 orang rakan, juga pakej D4 akan terhasil sebanyak 262,144 AP. Tuan dan puan layak menebus hadiah guide G8 iaitu bersamaan 1,500 AP yang terkumpul. Untuk makluman tuan dan puan, setiap hadiah guide dari G1 sehingga G8 yang ditawarkan oleh pihak syarikat hanya boleh ditebus sekali sahaja untuk setiap satu ID yang layak.